Adapun yang kedua, hukum penggunaan sejadah yang bergambar, bercorak. Pertama sekali kita kena tahu, kadang-kadang ada orang ni dia nak ikut sunnah, bagus, alhamdulillah, tapi sampai dia membida'ahkan semua sejadah. Ada sejadah ni harus, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harus. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab di dalam sahihnya, babu as-salatu 'alal hasir, bab pada menyatakan sembahyang di atas satu benda yang lapik, al-hasir. Al-hasir ni, perkataan al-hasir dibahaskan. Antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah disebut pengertian perkataan al-hasir ini merujuk kepada sesuatu yang dijadikan sebagai pelapik ataupun khumur, dijadikan sebagai pelapik dahi ataupun pelapik tangan, pelapik dahi dan tangan. Sebab dulu di antara alasan-alasan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in menjadikan lapik, meletakkan lapik untuk solat mereka adalah kerana kepanasan. Sebab dulu panas ataupun sejuk yang terlampau, jadi dia letak lapik. Tapi pada masa yang sama, pernah Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi solat di dalam rumah Nabi meletakkan lapik. Kan dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh keluarkan lapik yang dilukiskan di atasnya lukisan-lukisan. Sebab apa? Sebab dia mengganggu kekhusyukan Nabi, menunjukkan asal meletakkan lapik dalam solat adalah satu keharusan, satu sunnah. Boleh saja nak letak lapik, boleh juga tak berlapik. Antara hikmah tak berlapik di dalam solat, direct langsung atas tanah, ni kira berlapik dah ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita salah sangka, kita kata apa memang tak ada. Ini bapak saja besar mai ke belakang saja dah. Dia kata semayang atas kayu tak berlapik. Semayang tak berlapik yang diertikan di dalam Islam asalnya, tuan-tuan, mayang atas bumi terus. Antara hikmah dibahaskan oleh para ulama, pasal apa boleh kita mayang terus tanpa berlapik atas bumi? Ya, pertama dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi mayang dan para sahabat tak berlapik. Kalanya tak berlapik, khususnya ketika mana tak sejuk dan tak panas. Antaranya, seterusnya yang kedua, menggambarkan kerendahan dan kehinaan manusia tu atas tanah tu. Itu adalah antaranya. Sebab tu kalau kita bila dah luas, bila dah penuh orang mayang di Al-Khadim ni, mayang raya ke contoh, mayang raya di luar lah, kata-kata semayang tarawih katakan, penuh sampai keluar sana, tak ada lapik. Cuba tengok. Melainkan sekiranya kita pasti, kalau takat-takat tadi tu Ustaz Husin keluar balik iyak tu, kena selipar-selipar Jepun dia pakai selipar tu, kena apa-apa lagi, yang tu tak ada apa, no problem. Kalau mem macam tu, mayang kat mana pun tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu mana tek hijau ni jatuh sini malam, pecah ke jadi ke mana, tersebak ke mana ke, kena ke mana ke, kita kan tahu. Kalau macam tu kat mana pun kita tak boleh semayang. Jadi sebab tu asalnya kita bersolat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa berlapik. Cuma di sana ada keharusan berlapik. Cuma lapik yang kita pilih itu elakkan daripada bercorak, kerana ia dibenci oleh Nabi SAW. Sebab dia boleh mengganggu solat kita. Khususnya lapik-lapik yang ada banyak, sama ada corak bunga ke, bunga orkid lah katakan. Tengok-tengok tengah-tengah bayang ni bukan lagu bunga orkid ni, bunga lain ni. Ada. Lepas tu dah yang syoknya, yang kalau yang ada Kaabah, Kaabah aku tengok lagu lain. Dia lukis ni, pintu salah pintu ni Hajarul Aswad di belah ni dia silap. Jadi dia duduk kona duduk rayah seorang-seorang, mengganggu konsentrasi solat. Mengganggu konsentrasi solat. Sebab tu para ulama bila bahaskan tentang lapik yang Nabi guna, dia hanya melapik dahi dan juga kedua tapak tangan. Itu lapik yang diguna pakai oleh Nabi SAW. Tak semestinya keseluruhan. Begitu juga dibahaskan oleh para ahli ilmu tentang pemilihan lapik-lapik tertentu yang membezakan antara solat seseorang dengan solat orang lain. Khususnya dia bagi lapik itu kat imam, kat orang lain tak boleh lagu ni, tak boleh. Kalau lapik tu warna tu semua kena sama lapik tu. Begitu juga orang tertentu, orang yang besar, orang yang berkedudukan, bila dia pi, dia lapik dia yang si. Tak boleh.
Ini dilarang tuan-tuan dan puan sekalian oleh para ahli ilmu, pemilihan lapik-lapik yang tertentu. Jenis-jenis yang tertentu. Kerana benda ni tak ada penetapan. Benda ni tak ada penetapan dan di sana ada keluasan. Adapun kalau kita sembahyang dalam masjid, tak perlulah kepada lapik-lapik yang lain. Sebab tuan-tuan dan puan tengok dalam satu hadis, ingat saya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, yang mana beliau menjelaskan bahawasanya Nabi SAW datang ke tempat beliau nak solat. Kemudian kami ada satu hasir, tempat untuk lapik, qad iswadda, dah hitam dah benda tu. Pasal apa hitam? Bisababi tuli labsi, sebab dah lama sangat guna. Fanadhahtuhu, aku ambil, aku gosok-gosok, ngayak sikit bagi putih balik. Kemudian Nabi SAW solat di atas dia. Menunjukkan pelapik-pelapik ni juga perlu pada lapik-lapik yang bersifat bersih, elok. Wallahu a'lam. Itu saja yang saya nak cerita. Itu soalan yang ditanyakan dalam SMS ni.